Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua yang sedang menonton dan yang ada di dalam kita punya Zoom meeting lah pada hari ini. Jadi selamat datang ke program kami iaitu Bicara Nur Ilahi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Jadi sebelum kita mulakan kita punya program pada petang ini, eloklah saya perkenalkan diri saya dahulu. Jadi nama saya Nur Wazna Maisarah binti Ahmad Farouk dari kelas Matematik 3 PPI SMP Ogos 2025-2030. Dan saya juga sebagai moderator pertama pada hari ini. Dan saya tidak kesorangan, saya bersama rakan saya iaitu Saya Ibtisam dari kelas Matematik 3 PPI SMP 2025-2030. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik dan cukup penting, iaitu bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membentuk individu serta masyarakat yang Rabbani. Dan kita sangat bertuah hari ini kerana kita bersama panel jemputan yang penuh ilmu dan kelembutan, iaitu Ustazah Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waznah dan juga Ibtisam. Moga perbincangan kita pada petang ini menjadi satu medan ilmu yang membawa manfaat dan keberkatan insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersama kami pada petang ini. Jadi baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh untuk tajuk kita pada petang ini, kita mulakan dengan yang asas dahululah. Jadi Ustazah, saya nak bertanya, bila kita sebut tentang masyarakat Rabbani ni, apa sebenarnya maksud Rabbani tu? Pada pendapat Ustazah, apakah maksud Rabbani tu? Silakan Ustazah. Baik, soalan yang sangat baik Waznah. Perkataan Rabbani ni berasal daripada perkataan Rabb. Perkataan Rabb tu sendiri iaitu bermaksud Tuhan yang mencipta dan mendidik. Jadi masyarakat Rabbani ialah masyarakat yang hidup berlandaskan kepada panduan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 79. Tadi Ustazah ada sebut surah Al-Imran ayat 79 kan? Jadi, jom sama-sama kita dengar bacaan ayat dahulu sebelum kita sambung perbincangan kita. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Okey, jadi semua dah dengar kan? Jom kita sambung. Yang bermaksud, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani kerana kamu sentiasa mengajarkan kitab Allah dan mempelajarinya. Individu Rabbani bukan hanya tahu agama, tapi mengamalkannya dengan istiqamah. Dan apabila ramai individu yang begini, yang bersifat Rabbani, maka akan lahirlah masyarakat Rabbani, iaitu masyarakat yang berilmu, berakhlak dan penuh dengan kasih sayang. Baiklah, saya faham. Terima kasih Ustazah. Dan kita boleh nampaklah dekat situ kan, Rabbani ni menekankan kita supaya kita sentiasa istiqamah dan sentiasa merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab kita tahu itu supaya kita punya panduan hidup. Dan seperti sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktu bihima, kitabullahi wa sunnatu Rasulullah SAW. Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dari situ kita boleh lihat kepada siapa yang memegang ataupun berpegang teguh, dia tidak akan sesat. Jadi baiklah, kita akan teruskan kepada yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Wazna dan Ustazah. Ustazah,
Kalau kita lihat daripada aspek ekonomi pula, macam mana Al-Quran dan As-Sunnah dapat membentuk sistem ekonomi yang rabbani. Baik, Tisam. Baik, kalau kita lihat dari aspek ekonomi, macam mana Al-Quran dan Sunnah tu membentuk sistem ekonomi yang rabbani. Dalam Islam, kita kata keuntungan ekonomi ni bukan hanya mementingkan soal keuntungan, tetapi keberkatan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, Sebelum tu, jom sama-sama kita dengar dulu bacaan surah Al-Baqarah ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Okey, jom sambung. yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ni kita semua tahu. Islam menolak sebarang bentuk penindasan dalam ekonomi. Sebab tu riba diharamkan. Kerana riba ni dia salah satu bentuk penindasan. Orang Islam yang rabbani akan mencari rezeki secara halal, jujur dan beretika. Contohnya, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, seorang usahawan yang berjaya. Walaupun kaya, beliau tidak tamak dan sentiasa menginfakkan harta di jalan Allah. Ketika perang Tabuk, beliau menyumbangkan separuh daripada hartanya untuk membantu tentera Islam. Inilah ekonomi rabbani. Berusaha keras di dunia, tapi hatinya tetap terikat dengan akhirat. Tidak berpaksikan keuntungan semata-mata. Baik, Ustazah, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aspek politik lah. Selain daripada aspek ekonomi, kita juga ada aspek politik. Jadi Ustazah, bagaimana pula dengan aspek politik? Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah dapat membentuk individu ataupun masyarakat untuk memimpin ataupun untuk menjadi pemimpin yang rabbani? Silakan Ustazah. Azna. Islam dan politik tu tak dapat dipisahkan. Politik dalam Islam bukan sekadar tentang kuasa, tetapi lebih kepada amanah dan tanggungjawab. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang kepimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menunjukkan kepimpinan yang penuh adil dan berhikmah. Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat seperti dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Baginda menerima pandangan mereka dengan lapang dada. Ini membuktikan bahawa politik rabbani ialah kepimpinan yang adil, jujur dan juga berlandaskan kepada syura. Apabila pemimpin dan rakyat sama-sama berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan lahirlah masyarakat yang aman dan sejahtera. Baiklah, saya faham dan saya juga harap kepada semua yang menonton fahamlah apa yang kita sudah bincangkan dan apa yang Ustazah sampaikan. Jadi kita teruskan kepada yang seterusnya. Baiklah, Ustazah, seperti yang kita tahu dalam dunia moden zaman sekarang ni, banyak berdepan dengan isu sosial seperti pergaulan bebas, fitnah dekat media sosial dan juga kurangnya hormat sesama manusia. Jadi, bagaimana Islam ni dapat membantu dalam membendung hal ini? Baik, benar. Kalau kita tengok dalam aspek sosial,
Islam sangat menekankan nilai ukhuwah dan juga adab. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ada lagi. Jom kita dengar pula bacaan. Surah Al-Hujurat ayat 10. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Masyarakat Rabbani ialah masyarakat yang saling menghormati, membantu dan mengelakkan perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawa ukuran mulia bukan bangsa atau harta tetapi takwa itu sendiri. Contohnya kita dapat lihat Bilal bin Rabah, seorang bekas hamba. Tapi Nabi memuliakan beliau melantik beliau sebagai seorang muazzin. Ini membuktikan bahawa Islam menolak diskriminasi dan menegakkan nilai keadilan sosial. Kalau nilai ini diamalkan, masyarakat pasti niscaya akan menjadi masyarakat yang harmoni, bebas dan iri hati dan jauh daripada sifat dendam. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Betul sekali. Kalau semua masyarakat kita mengamalkan nilai ukhuwah dan takwa seperti yang diajar dalam rukun Islam, tentu suasana jadi negara kita lebih aman dan saling menghormati. Baik, seterusnya Wazna. Betul tu, Ikisam, saya setuju dengan pendapat awak dan juga pendapat Ustazah lah. Jadi kita pergi yang seterusnya, iaitu aspek pendidikan. Kita pun berada dalam bidang pendidikan. Jadi tak salah kita selitkan juga aspek pendidikan dalam kita punya berbicara pada petang ini. Jadi Ustazah, kita pergilah kepada bidang pendidikan, iaitu bagaimanakah Al-Quran dan Sunnah ni dapat membentuk sistem pendidikan yang Rabbani. Pendidikan ni, kalau kita tengok pendidikan ni adalah asas kepada segala-galanya kan. Dari kecil lagi kita diajarkan dengan nilai Islam kan. Jadi kita tengoklah wahyu pertama yang diturunkan kan, surah Al-Alaq 1 hingga 5. Wahyu pertama kan. Jap, tak salah kan kalau kita dengar dulu bacaan. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Jom kita sambung. Iqra, bacalah kan. Jadi Allah mahu mengajar manusia belajar, memahami dan mengamalkan ilmu dengan panduan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bukan sekadar mengajar ilmu, tapi mendidik hati dan juga akhlak. Contohnya, apabila seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, sahabat-sahabat sangat marah. Tapi Rasulullah SAW menasihati dengan lemah lembut. Baginda SAW menjelaskan adab tanpa menghina. Itulah pendidikan yang Rabbani, mendidik dengan kasih sayang, bukan kemarahan. Rasulullah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada sahabat-sahabat dan juga kepada kita semua. Selain itu, baginda melatih sahabat dengan tanggungjawab. Contohnya Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman sebagai pendakwah muda. Rasulullah SAW berpesan, mulakan dengan ajak mereka kepada syahadah. Ini menunjukkan baginda mendidik dengan hikmah
dan kefahaman yang tersusun. Dan jangan kita lupa, masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Dari situ lahirnya ramai tokoh-tokoh Islam seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi. Semua ni adalah hasil pendidikan yang berpaksikan kepada iman dan juga ilmu. Jadi kalau sistem pendidikan hari ini kembali berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita bukan sahaja berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang akademik. Malahan, kita dapat melahirkan manusia yang berakhlak, berjiwa Rabbani dan takutkan Allah. Jadi, belajarlah apa jua ilmu, tapi bagaimanapun sumber yang paling utama mestilah berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Baiklah, terima kasih Ustazah. Betul lah tu. Kita kena belajar. Itu kita kena menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab Nabi pun dah bersabda menuntut ilmu adalah wajib. Itu juga fardu ain lah untuk kita semua. Sebab ilmu ni bukan untuk kita semata-mata. Sebab kita ilmu ni kita boleh kongsi kepada orang lain juga. Tak semestinya ilmu Betul. apa yang kita belajar. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan berbagai bidang lah ilmu yang kita boleh belajar dan ajarkan kepada orang lain pula. Jadi, Betul, Wazna. kita teruskan. Masya Allah, banyak betul ilmu yang kita belajar hari ini. Yang kita dapat hari ini. Berkaitan dengan masyarakat Rabbani. Macam ni kita nak dapat membentuk masyarakat Rabbani berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, Ustazah, boleh Ustazah simpulkan sedikit perbincangan kita pada hari ini? InsyaAllah, kesimpulannya Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya tentang panduan soal ibadah, tapi panduan hidup yang menyeluruh. Syumul, lengkap. Bila dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah, kita jadikan asas dalam kehidupan kita, maka akan terbentuklah individu dan masyarakat yang Rabbani, penuh beriman, penuh dengan akhlak, adil dan nilai kasih sayang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 55. Sebelum kita tutup, ada satu lagi bacaan yang semua kena dengar. Jom dengar. Surah An-Nur ayat 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Yang bermaksud Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Jadi marilah kita kembali kepada panduan Rabbani ini supaya hidup kita penuh dengan keberkatan dan rahmat Allah. Subhanallah, banyak betul ilmu kita belajar, kita dengar hari ini. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang penuh inspirasi dan penuh nasihat pada hari ini. Jadi, Sama saya juga nak simpulkan sedikit lah tentang Al-Quran dan As-Sunnah ni. Jadi, Al-Quran dan As-Sunnah wajiblah kita berpegang teguh. Kita sebagai umat Islam, kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Macam yang saya cakap tadi, bukan hanya panduan untuk ibadah tapi untuk kehidupan kita. Sebab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia bukan ajar kita tentang cara beribadah. Bukan cara tentang nak solat saja, bukan tentang puasa saja, tapi dia juga berkaitan dengan kehidupan. Contoh dalam kekeluargaan, cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, itu ialah
antara kesimpulan yang saya boleh bagilah. Kita teruskan. Betul. Sam? Betul tu Wazna. Apabila kita rasa macam kita resah ke apa, kita boleh baca Al-Quran dapat tenangkan hati. Al-Quran dan As-Sunnah ni banyak membantu kita dalam aspek kehidupan. So, jadi semoga kita semua dapat menjadi insan yang umat Islam yang pegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap langkah dalam kehidupan. Nah, terima kasih juga kepada semua yang ada di dalam, terima kasih juga kepada Iktisam dan Ustazah Fadilah yang ada dalam kita punya perbincangan kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada semua yang menonton kita pada petang ini. Jadi kita jumpa lagi dalam program kita yang seterusnya, insya-Allah. Iaitu kami tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wazna dan Isam serta semua penonton. Semoga perkongsian ini berboleh manfaat kepada kita semua, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.